Nampak gayanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengulas pandangan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan dengan KWSP bersasar ke, tak bersasar ke, tetap berkeras dalam tidak membenarkan pengeluaran KHP 2.0. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton saja sembang. Aku Faizwan. Macam tengok pergi ke YouTube Parlimen sendiri pun tiada persidangan Dewan Rakyat pada 17 ke, mungkin aku memang tak ada kot. Cumanya berita yang aku nak share ini adalah berita yang terkini lah. Maksudnya kira terbarulah 17 Februari. Yang mana simpanan persaraan rakyat Malaysia di tahap amat membimbangkan, PM Anwar. Walaupun kalau aku search dekat Google, berita ini merujuk kepada respon dia yang pertama. Cumanya ada penambahan dalam artikel tu menunjukkan mengulas kepala apa yang Tan Sri Muhyiddin ada maklumkan. Aku tak nak banyak panjang. Cumanya aku dah nak bagi tahu kat sini. Sehingga 31 Disember 2022, seramai 6.7 juta ahli atau 51% daripada keseluruhan ahli KHP di bawah umur 55 tahun hanya mempunyai baki simpanan kurang daripada RM10,000 di dalam akaun KHP selepas pengeluaran berkenaan. Amount ini menyebabkan ahli memperoleh pendapatan persaraan yang kurang daripada RM42 sebulan untuk tempoh 20 tahun. Selain itu, keempat-empat pengeluaran khas ini telah menyebabkan penurunan yang ketara dalam peratusan ahli aktif yang mencapai simpanan asas RM240,000 pada usia 55 tahun daripada 36% pada tahun 2020 kepada 29% pada akhir tahun 2022, katanya melalui jawapan bertulis semasa persidangan Dewan Rakyat pada Jumaat. Perdana Menteri mengulas soalan bertulis Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mahu tahu adakah kerajaan akan membenarkan pengeluaran KHP secara bersasar bagi meringankan beban kehidupan rakyat. Situasi itu katanya secara langsung menunjukkan 71% atau lebih 2/3 daripada ahli aktif mencarum berumur 55 tahun dan ke bawah berada dalam situasi yang serius di mana jumlah dana mereka tidak cukup untuk bersara melebihi paras kemiskinan. KHP menganggarkan ahli perlu bekerja antara 4 hingga 6 tahun tambahan untuk membina semula simpanan yang telah dikeluarkan semasa pandemik. Di samping itu, pengeluaran tambahan baharu memerlukan KHP untuk menyediakan aliran tunai bagi menampung amount pengeluaran yang besar tersebut. KHP perlu mengambil langkah-langkah pengimbangan portfolio dengan mengambil kira pegangan tunai mereka, kecairan dan kematangan pegangan instrumen-instrumen berpendapatan tetap selain memperlahankan aktiviti pelaburan domestik. Ini menyebabkan kengkangan bagi penyertaan ke dalam peluang-peluang pelaburan baharu dan akan memberikan kesan secara langsung dari segi kehilangan potensi pulangan jangka masa panjang yang turut menjejaskan peluang bagi menjana pendapatan untuk tujuan pembayaran dividen kepada ahli pada masa hadapan, ujarnya lagi. Katanya lagi statistik KHP menunjukkan peningkatan ketara dari segi bilangan ahli dan majikan yang ahli mencarum, pendaftaran ahli dan majikan baharu serta jumlah caruman setakat Disember 2022. So kalau kita lihat dekat sini, dia dah maklumkan detail-detail. Cumanya bidasan yang aku nak lakukan berdasarkan apa yang dimaklumkan akan memberi kesan kepada kecairan dan sebagainya. Ingat Tengku Zafrul sebelum ini pernah mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan isu ni daripada pengeluaran Air Lestari, Air Citra, Air Sinar dan pengeluaran 10 kes sekalipun tiada kecairan berlaku. Maksudnya tiada kesan kepada cairan aset-aset yang besar ini yang berlaku sepanjang pengeluaran ini. So maksudnya banyak lagi dana tambahan yang ada, KHP ni ada bagi membolehkan pengeluaran ini sebenarnya. Dan satu lagi, kalau dilihat kat sini situasi ini katanya secara langsung menunjukkan 71% atau lebih 2/3 daripada ahli aktif mencarum berumur 55 tahun dan ke bawah. Dia bagi tahu 55 tahun dan ke bawah. Mungkin boleh jadi 20 ke atas, 20 tahun ataupun 33 tahun ke dan yang aktif. Bagi mereka yang bekerja 55 tahun dalam situasi ini, kita sedia maklum. Kebanyakan ramai sebenarnya sekitar ini macam 40 ke 30 ke atas ni banyak sebenarnya tak boleh nak mencarum, tak
tak aktif. Yang mana kalau kita lihat kat sini, 5.4 juta ahli tak aktif dan tak carum. Dan pencarum aktif pula 7.8 juta ahli. Okey, maksudnya ramailah tak mencarum. Siapa mereka? Adakah mereka golongan-golongan semua yang dimaksudkan oleh kata Datuk Seri Anwar Rahim berdasarkan artikel Astro Awani tadi? So, itu saja yang aku dapat kongsikan dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Ustaz Sembang. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik butang subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Aku Faizwan.